Sia tersingkap kini, langkahku bebas, tiada lagi penjara. Oh, hijab terbuka menembus langit, rasa baru mengalir, takkan ku pergi. Hati berdebar, dunia menanti. Oh, aku bangkit, takkan lagi tersembunyi. Hijab terbuka, dunia menunggu, dunia menunggu, dunia menunggu, dunia menunggu. Oh, hijab terbuka. Tok Ketua, Tok tak apa-apa ke? Tok tak apa-apa. Mereka dah bunuh ramai orang-orang kampung ni dan culik gadis-gadis termasuk Shikin. Saya tahu Tok, Shikin dah bagi tahu saya semuanya. Shikin, mereka memang cari naas. Saya tak akan lepaskan mereka Tok. Mereka ramai kita tak mampu nak kalahkan mereka. Saya seorang je, dah cukup untuk lawan mereka Tok. Apa? Hari ini korang semua akan terima balasan atas apa yang korang dah lakukan. Aku takkan lepaskan korang semua. Apa yang korang dah buat takkan aku maafkan. Hari ini aku akan ajar korang semua cukup-cukup. Korang tahu aku siapa? Rasakan ni. Ya. Wah. Aku dah bagi amaran pada kau dulu. Jangan ganggu kampung sebelah. Kau memang cari naas. Jadi, apa yang kau nak buat? Kau nak lawan dengan aku? Kau tak tahu dah berapa biji kuasa mutiara sakti yang aku dah dapatkan. Termasuk yang kau bagi pada aku dalam peti emas dulu. Hari ini kau akan tahu langit itu tinggi ataupun rendah. Mana dia hilang? Belakang aku. Macam mana? Sedap? Nak tambah lagi? Aku belum kalah lagi. Ini baru permulaan. Aku dah cakap, kau bukan lawan aku. Baik kau menyerahkanlah je. Aku menyerah. Aku dapat rasakan ada orang yang lemah dekat dalam lubang tu. Kau campakkan ketua kau dalam lubang tu. Iya. Apa tu? Cacing gegasi. Hoi, pergi kau dari sini. Ya.
Rasakan. Masuk dalam tanah. Rasakan penumbuk ni. Luka kau agak parah ni. Kau perlukan rawatan segera. Kabarin dulu dekat sini. Aku akan carikan bantuan. Abang Ash, Syikin, kenapa abang tak bunuh je ketua jin jahat ni? bukan antara dia semua ni jadi. Selama ni, dia tak pernah kacau pun kampung Syikin. Ini semua salah abang. Baiklah, Ikan akan pulihkan dia. Terima kasih Syikin. Terima kasih Ash. Malam menelan hati, tersesat aku dalam sepi. Namun sinar itu datang menyentuh. Hijab terbuka, ku lihat diriku. Penuh rasa tersiar tersingkap kini. Langkahku bebas, tiada lagi penjara. Oh, hijab terbuka menembus langit. Rasa baru mengalir, takkan ku pergi. Hati berdebar, dunia menanti. Oh, aku bangkit, takkan lagi tersembunyi. Hijab terbuka, dunia menunggu. Dunia menunggu.
Sekian laporan berita dari lokasi zombie Kampung Pisang. Zombie kampung pisang? Aku kena pergi siasat ni. Ini ke kampung pisang? Apa dah jadi sebenarnya ni? Hah? Hah? Adik tak apa-apa ke? Jangan risau ya, Pakcik ada. Adik jangan nakal-nakal ya. Okey. Tolong jagakan dia ya, Tuan. Baiklah. Huta. Pollo. 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 Nampaknya zombie dah keluar. Kan? Banyak betul zomba. Kau ni apa? Kau duduk sini ke? Macam pernah dengar je ayat tu. Aku manusia. Aku tak duduk sini. Oh, manusia. Kau buat apa dekat sini? Aku nak tengok zomba lah. Zomba? Zombie? Nama kau siapa? Nama aku Ahmad Zulkifli Tarudin Marzuki bin Muhammad Syuib. Amboi, nama panjang macam eskalator. Nak panggil apa? Panggil je aku Bob. Kau? Aku Ash. Oh, jom sambung tengok zomba. Zomba. Zombie. Jom. Lari, selamatkan diri. Laju juga kau lari ya. Kau tinggalkan aku seorang-seorang. Tak guna betul. Sorry. Jadi, kita nak buat apa sekarang ni? Kita buat bodoh je. Aku serius lah. Bukan main-main. Aku serius lah ni. Tada. Nak tak? Aku diet. Badan besar macam ni diet. Tak kau lah. Tu cacing dalam perut kau dah berbunyi. Biar dia mati. Huta. Pollo. 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 Jadi apa plan kau, Ash? Siang tadi aku ada jalan-jalan dalam kampung ni. Aku nampak ada telaga dekat tengah-tengah kampung pisang ni. Aku rasa mungkin semua yang jadi ni ada kaitan dengan telaga tu. Huta. Boleh jadi juga tu. Jadi apa plan kau? Apa ni? Jangan awak. Huta. Aku tak nak jadi zomba. Jangan makan aku. Lagi aku tak sedap. Banyak kolesterol. Nanti kena darah tinggi. Huta. Lari. Nampak macam biasa je air telaga ni. Apa tu? Mutiara sakti?
Terima kasih je Ash. Sama-sama pakcik. Abang Ash, Maaf Datuk, anak Datuk hilang lagi. Cari sampai jumpa. Sekarang baru aku tahu kenapa kampung ni dipanggil kampung pisang. Kenapa? Kau tengoklah semua makanan ni. Kek pisang, puding pisang, goreng pisang, krepek pisang, semua pisang. Memang pisang lah. Ota, 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 mungkin, tak mungkin aku kembali. Walau jalan terasa jauh dan hati mula merasa runtuh, ingat janji pada diri, terus melangkah jangan berhenti. Saat dunia memalingkan muka, kau tetap punya cahaya, takkan padam api dalam jiwa. Bangkit semula, bangkit semula. Mengejar impian yang diimpikan. Berlari, don't give up. Don't give up. Dalam menelan hati, tersesat aku dalam sepi. Namun sinar itu datang menyentuh. Hijab terbuka, ku lihat diriku. Penuh rasa tersiap tersingkap kini. Langkahku bebas, tiada lagi penjara. Oh, hijab terbuka menembus langit, rasa baru mengalir, takkan ku pergi. Hati berdebar, dunia menanti. Oh, aku bangkit, takkan lagi tersembunyi. Hijab terbuka, dunia menunggu. Dunia menunggu, dunia menunggu. Dunia menunggu.
ni tak apa-apa ke? Tolong ketuk pintu dulu boleh tak? Keluarlah. Sibuk je nak masuk bilik orang. Aku bukan nak menyibuk pasal kau. Tapi apa yang kau buat ni bahaya. Habis tu, kau buat tak bahaya pula. Aku lain. Aku dah biasa buat semua benda-benda bahaya ni. Okeylah tu. Kalau aku dalam bahaya, kau kan ada. Aku pula dah nak kena jaga kau. Iyalah. Ni ada kes baru. Gangguan pocong. Gangguan pocong? Yes, ada kes baru. Mesti Abang Ash dengan Abang Bob pergi sana. Baiklah, I'm coming. Kenapa nak kena datang waktu malam-malam macam ni? Siang-siang hari tak boleh ke? Siang-siang hari mana ada hantu nak keluar? Kau takut hantu tak? Tengok badan lah. Bukan aku yang takut dengan hantu. Hantu yang takut dengan aku. Cakap besar nampak? Bukan nak cakap besar. Dah memang badan aku besar. Mestilah hantu takut tengok aku. Betul tak? Ish, main sorok-sorok pula dah orang tua ni. Oi Ish, keluarlah. Tak kelakar lah woi. Tak guna punya orang tua. Time-time macam ni lah kau nak bergurau. Cuba tu. Ish, jangan main-main boleh tak? Aku pocong. Aku lapar. Aku nak makan kau. Boleh tak? Woi, keluarlah mangkuk. Ingat aku takut ke ha? Aku tak takut lah woi. Keluar pun. Takat balut baju putih macam ni. Kau ingat aku takut? Ini Bob lah. Mana takut hantu? Bob? Ish, sibuk je. Apa? Aku dekat belakang kau ni. Habis tu, ni siapa? Itulah pocong. Ceh, kata tak takut hantu. Boleh jalan lah. Wah. Oi, jangan lari. Salah. Oi, jangan lompat. Kenapa bau busuk macam bangkai je ni? Jangan-jangan. Kenapa buruk sangat muka? Macam mana tenangan maut aku? Best tak? Pocong tu pesen. Anak siapa pula ni? Hebatlah Abang Ash ni. Dengan pocong pun tak takut. Adik sesat ke? Tak, nama saya Ani. Umur saya 11 tahun. Oh, rumah Ani dekat mana? Jom, abang hantarkan balik rumah. Ani tak sesat lah. Ani datang sini nak jumpa Abang Ash dengan Abang Bob. Cakap pasal Abang Bob, mana pula lah si gemuk ni? Macam tu lah kisahnya. Oh, macam tu kisahnya. Abang Ash, itu dia Abang Bob. Betul lah. Mana pocong tu? Aku dah halau dah pocong tu. Itu siapa? Adik kau ke Ash? Nama saya Ani. Umur saya 11 tahun. Tak tanya pun. Ih! Walau jalan terasa jauh dan hati mula merasa runtuh, ingat janji pada diri, terus melangkah jangan berhenti. Saat dunia memalingkan muka, kau tetap